Wait, tunggu apa lagi? Tekan butang subscribe tu cepat. Kalau tak... Ish, kau ni mood sopan. Hai semua, kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Berani budak Amato tu. Terkubur rancangan aku. Ada robot? Bagus, bagus. Bersedialah untuk jadi hambaku. Apa sal tak boleh hack ni? Ha, aku bukan robot. Alien pengacau. Siapa kau? Apa kau nak buat dengan aku? Lepas dah jumpa ni, jangan jalan sembarangan lagi, tahu? Ha? Mas mana? Serahkan itik-itik tu padaku. Apa pasal pula? Kita orang kot yang jumpa dulu. Mereka bukan seperti yang korang sangkakan. Serahkan pada aku cepat. Ha? Ha? Kenapa kau ni degil sangat, ha? Alamak! Tak boleh jadi ni. Kita kena selamatkan Ayah Haji ni dulu dari dia. Apa yang kau dah buat? Ha, kita orang yang berjaya temukan Quack dengan keluarga dia. Bukan kau. Ini bukan pasal populariti dah. Habis tu pasal apa? Itik-itik tu yang serang Jabatan Seri 2 tadi. Eleh, yelah tu. Macam manalah itik kecil comel ni boleh serang bandar kita? Macam ni. Ahmad tu. Tengok tu. Kan aku dah cakap, kita tak boleh percaya itik tu. Ha, tengok. Apa dah jadi? Aku rasa dia ni alien. Ha? Alien? Kita kena bekerjasama, Megamoto. Dia ni datang dari... Payah. Sabarlah Megabot. Aduhai. Ni bukan pertandingan lah. Ha? Drone! Alam terperata. Kacau aja. Aku bukan nak kacau tugas kau, Megamoto. Tapi kita kena bekerjasama kalau nak kalahkan dia. Itu saja jalannya. Tapi macam mana kau kalahkan dia tadi? Dia ada satu kelemahan. Kalau kita serang tempat tu secukupnya, dia akan berpecah jadi kecil semula. Guna cara yang sama ke? Ha, kalau macam tu, biar aku alihkan perhatian Quacky. Dan kau cari bahagian yang lemah tu sampai jumpa. Baik. Ha. Aduh. Mana dia ni? Ha? Barisan! Pak cakap je rupanya. Aku akan menggunakan kau. Wait, Quacky. Macam sama kuat tak? Cuma bernasib baik je. Dia jumpa! Amato! Kelemahan Quacky ada kat bentas kiri dia! Bahaya, Amato!
Kenapa kau tak tangkap Quekie tu? Biar je lah dia. Lagipun, dia bukan boleh bergabung bila tak ada adik-beradik dia kan? Tapi, apa ke? Tak perlu. Serahkan je diorang ni pada aku. Dia ni alien jahat, bukan robot jahat. Baiklah Mekamato, sampai berjumpa lagi. Mana Mato ni? Ya! Dengan ni! Tanpa diduga, Wira Matsmana telah pun tiba. Dengan busur dan panah, Matsmana menyerang hingga tokang parah. Ini superhero Matsmana. Semua orang kenal dia. Salah cerita ni. Perwira takkan citra mana boleh kalah macam tu je. Kalau macam tu, nah, Tok boleh ambil patung Matsmana ni dan ceritakan apa yang sepatutnya jadi. Nah, Tok. Oh, cantik betul patung kamu ni. Kamu buat sendiri ke? Ceritakanlah macam mana tokoh Citra kalahkan Matsmana. Okey. Dua perwira ini bertarung dengan penuh semangat. Walau Matsmana hebat belaka, tapi tetap kalah dengan perwira Tokang Citra. Mekamato, datang kembali. Apa pula ni? Siapa kawanmu? Habislah kau semua. Jangan apa-apakan diorang. Dah datang. Jom kau pelita dia cepat. Ya! Kita dah sedia untuk percubaan. Jangan ingat mudah sangat. Bagus. Kita berehat selama 5 minit. Boleh, Mara? Tak apa, Cik Aman. Kita teruskan je lagi. Elok! Panah minyak pelicin! Ya! Apa kau buat kat sini, Matsmana? Entah. Kita orang tak perlukan bantuan kau lah. Kau kena bawa diorang ke tempat lain. Kalau tak, rosak terowong ni nanti. Mana boleh macam tu? Jom make up. Baik. Aduhai. Aduhai. Terima kasih, Uncle Gobi. Sama-sama. Hati-hati balik rumah ya, Adik Mara. Baik, Uncle. Hello, Encik Aman.
Hello, ini bukan Encik Ahmad. Ini Encik Cacix. Hah? Cacix? Ya, bersedialah untuk dihapuskan oleh drone Maksmana. Hah? Apa dah jadi ni? Hah? Hah? Bismillah. Inilah masanya untuk jalankan tanggungjawab aku. Barisan! Selesai pun. Jangan terlalu yakin, Mara. Drone! Macam mana dengan markas saya? Semua sasaran dikalahkan dengan catatan masa yang lebih pantas dari sebelum ni. Tahniah, Mara. Mari naik ke atas. Terima kasih, Cik Aman. Exosuit berfungsi dengan baik. Kadar sinkronisation pada tahap 99.5%. Prestasi transformasi juga di tahap yang optimum. Sudah-sudahlah dengan suit aman. Yang penting penggunanya. Oh ya. Kamu macam mana, Mara? Okey tak? Oh, bukan setakat okey je, Encik Aman. Tapi best. Tak sangka saya dapat berlari semula dengan bantuan suit ni. Baguslah tu Mara. Maaflah. Ini saja caranya untuk bantu kamu berjalan semula. Tak apa, Tok Sah. Saya memang selesa je dengan kerusi roda saya. Lagipun, identiti dia sebagai Masmana perlu dirahsiakan. Korang pasti ke program ni patut diteruskan? Mara telah buktikan dia adalah calon terbaik untuk program Maksmana Muda. Dah ramai orang yang diselamatkan sejak program ini dimulakan. Betul, Tuasa. Malah, sebelum ni lagi dia dah terkenal dengan keberaniannya. Ya, sebab itulah kita boleh percayakan dia untuk jaga Kota Hilir semasa ketiadaan kita. Apa maksud tu? Kami semua tak ada dekat sini selama 3 hari. Saya ada persidangan di luar negeri. Dan Tok pula perlu menjadi juri untuk pertandingan silat di bandar sebelah. Oh, Encik Aman pula? Saya nak pergi bercuti dengan Puan Intan. Kamu boleh jaga bandar ni semasa kami tak ada, kan? Saya akan cuba yang terbaik. Bagus. InsyaAllah semuanya okey. Lagipun, Amato pun ada sekali. InsyaAllah, Tok. Baiklah, kami pergi dulu. Kalau ada apa-apa masalah, call kami terus. Faham? Faham, Encik Andy? Walaupun drone Maksmana dah kena hack, tapi aku masih boleh kawal drone aku. Mama, tolong cepat. Amato kena sesuai dengan toolkit dan switcher. Hah? Toolkit dan switcher? Baik, aku datang sekarang. Drone! Mereka bukan sendirian. Serang diorang dengan motor. Biar aku tolong dari jauh. Berani betul! Hujan misail!
Alamak! Sorry Maksmana. Apa kau cakap? Ambil ni! Aduh, ingatkan ada Maksmana, senanglah sikit nak kalahkan diorang tu. Tapi, cari lagi teruk. Perlawanan kita hari tu gantah habis. Hah? Korang pernah lawan satu sama lain? Iya, Mato. Hampir setiap hari. Siapa yang selalu menang? Kalau seri pun, siapa lebih hebat? Masa tu perlawanan kita tergendala kan? Apa kau kata? Lawan! Tak! Korang dua-dua dah kalah. Hebat! Kau gunakan ego diorang supaya diorang berlawan sesama sendiri. Semua idea kau memang tak pernah mengecewakan, Amato. Hai, mana Dintip? Dah aku lepak dengan kau hari-hari. Mestilah aku tahu. Kau marah? Kenapa? Aku terangkan kemudian. Tapi sekarang ni, aku perlukan pertolongan korang. Network Maksmana dah kena hack. Kita dah tak ada banyak masa, Amato. Kita kena hentikan dia sebelum keadaan jadi lebih buruk. Cik Aman dah linkkan drone ni terus pada suit aku. Bukan melalui network Maksmana. Maksmana baru ni pandai memanah. Marah pun juara memanah sekolah. Maksmana ni pakai hoodie. Pakai hoodie. Siap order desain batik lagi. Kerusi roda pun dah tukar baru. Lagi canggih. Kita ke Menara Desta. Jom. Tapi... Maksmana! Del, kita orang dah selalu tengok kau main kenas lah. Okey. Aku akan update korang dari sini. Selamat berjaya. Baik, Yan. Tim Mekamanto dan Maksmara bergerak! Tengok tu! Mana korang nak pergi tu, ha? Drone! Jaga-jaga! Tembak! Hilang! Rasakan ni! Tepat sekali! Ish, ada lagi? Askar drone aku takkan habis, budak! Kita tak ada masa nak lawan semua. Laju lagi! Baik! Makan asam dah, cacing! Ish, licik betul si Cacis ni. Siapa tu? Apa dah jadi? Aku rasa diorang dah diserang. Marah! Selamatkan dia cepat, Megabot! Baik! Hancurlah kau, Maksmana! Mode Magnet! Tidak semudah itu! Letuplah semua drone-ku! Alamak! Kau selamatkan aku! Mestilah kau akan selamatkan kawan aku. Apa tu? Pastikan aku! Dah macam badut! Megabot, sekarang kau pergi selamatkan Amato pula.
Selamat. Kau okey tak, Mara? Aku okey. Tapi terus cacing masih ada lagi. Tak apa. Kau gerak dulu ke Menara Desta. Serahkan drone ni semua pada aku. Baiklah. Hati-hati ya korang. Tunggu apa lagi, Abang tu? Masa untuk tukarkan drone ni semua jadi basi sekarang. Jom Mecha Bot. Itu pintu kecemasan yang Pian cakapkan tu. Tak ada drone sentry kat sini. Aku kena akses komputer Mak Semana cepat-cepat sebelum... Inilah yang aku nanti-nantikan. Masa untuk aku balas dendam pada kau, Mak Semana. Itu prototype Mak Semana. Ya, aku dah upgrade suit ni jadi lebih baik. Aku namakan suit ini. Oi, Ciku, siapa suruh kau tembak? Aku tak habis perkenalkan diri lagi lah. Baiklah, dimaafkan. Aku namakan suit ini Mas Cacing. Berani kau buat onar di sini? Iya! Main tembak-tembak ya? Ciku! Booster aku! Kenapa? Masa untuk hapuskan kau terus! Berikan! Ya! Ish. Dah dekat, tapi tak dapat. Kau dah terlambat, Mas Mana. Semua drone kau dalam kawalan aku. Dan aku akan gunakan mereka untuk taluk bandar kesayangan kau ni. Jangan kau apakan Mara. Ya! Makan daya! Apa tu? Mecha Bot! Jangan risau, Mara. Kita akan belasah dia sampai insaf. Siapa tu? Hai, saya Amato bin Abah. Mega Mata! Hah? Tinggal satu je lagi. Masa untuk latihan intensif! Hebat! Kau berjaya, Mato! Baik kau hentikan semua drone kau. Dah terlambat. Semua drone aku. Amato! Semua drone tengah serang badan kita! Korang takkan dapat hentikan semua drone tu. Woi, jangan lari! Drone! Alamak! Anak panah aku dah habis! Mara, tangkap ni. Mecha Bot! Mechanize! Mecha Boom! Kau ingat kau boleh lepas macam tu je ke? Tidak!
risau, Mekabot. Aku akan sambut kau. Aduh. Kau memang sengaja ke apa? Kalah lagi lah nampaknya. Weh, cikgu. Jangan tinggalkan aku. Alamak. Encik Amban dan yang lain dah manahkan aku untuk jaga bandar ni. Tapi aku dah gagal. Gagal? Bila masa? Kita kan dah berjaya kalahkan si cacik tu. Tapi aku dah letakkan orang ramai dalam bahaya tadi. Alah, Mara. Janganlah letak beban jaga bandar ni kat bahu kau je. Kita orang kan ada. Sama-sama kita jaga bandar ni dengan robot yang tak erti beri kerjasama ni. Apa? Tak beri kerjasama kau kata? Apa Abah buat kat sini? Nak hantar drone yang dah hancur ni. Alang-alang bawa budak berdua ni sekali. Oh, bersepah betul tempat ni. Maafkan saya, Abah. Sebab saya, Abah dan seluruh penduduk bandar dalam bahaya. Lah, minta maaf buat apa? Bukan kamu yang buat salah pun. Lagipun, kita kan satu tim. Susah senang, kita lalui sama-sama. Betul tu. Bila kita bekerjasama, tak ada robot jahat atau alien pun boleh kalahkan kita. Tim Mekabot dan Mas Mana forever! Tim Mas Dimato! Hai, merepek. Saya tak dapat apa-apa, Billy. Ya aku, adik kamu ada berada Billy. Mari-mari pembuli. Ikut duit-duit ni. Wah, rezeki kita hari ni, Billy. Mari kita buli pian cepat. Baik, bos. Kayalah kita, bos. Mana boleh guna gadget dalam kawasan sekolah? Aku akan tulis nama kau 2 kali. Buku nota aku. Tak ada pengawas yang berani tulis nama aku tau. Kalau sebelum ni tak ada, jadi akulah pengawas yang pertama. Uish, sikit lagi nak kena. Oh, kau nak main kasar ya? Aku ada idea. Jom kita mechanize Mekabot. Baik, Mekabot. Mechanize. Mekamato, Nos. Meka, pengawas. Serang! Ya! Anak panah kau ni tak boleh tembus perisai aku. Nak! Apa tu? Tengok depan! Aduh! Berkekal kepalaku. Mungkin aku boleh lupakan yang kau cuba ponteng kelas dan bawa gadget datang sekolah. Tapi aku tak boleh biarkan kau serang pengawas sekolah. Amatu, kau tak rasa kita ni dah melampau sangat ke? Mara tu kan kawan kau. Peraturan tetap peraturan kan? Macam mana kau nak kalahkan aku kalau kau langsung tak boleh bergerak? Kat sana. Tak kena. Giliran aku pula.
je lah Mara. Sia-sia je kau lawan pengawas nombor 1 kat sekolah ni. Aku mengaku kalah, Mato. Apa agaknya hukuman untuk semua kesalahan aku? Rasanya... Kena pun. Bukankah tadi kau dah cedera? Tu cuma lakonan je untuk buat robot ni muncul. Berjaya juga lepaskan diri dari Bula dan Billy. Ini kau berjaya yang kau cakap tu, Mara? Betul. Sekarang kau percaya tak cakap kita orang? Oh, kerja robot ni rupanya. Tapi aku rasa macam tak pernah nampak je dalam database Rubika sebelum ni. Betul, Amato. Robot ini tiada dalam senarai robot pesalah di penjara angkasa. Dan Rubika rasa dia juga adalah Power Sphera. Power Sphera? Betul. Nama aku Bulbabai. Power Sphera, pencabar idea-idea bernas. Aku sebenarnya bekas pekerja penjara angkasa. Oh, patutlah dia tak ada dalam database Rubika. Kau kerja apa dalam penjara angkasa? Tak pernah nampak pun. Diorang gunakan aku sebagai mentor je. Kalau macam tu, tolong gantikan mentol ni. Kata bagi idea bernas. Tapi, kenapa kau bagi idea-idea mengarut pada Amato? Korang salah anggap. Aku tak hasut atau buat orang lupa diri. Aku cuma mencampurkan idea yang sedia ada. Jadi, maksud kau... Yang Amato cari salah orang dengan tulis nama semua tu memang idea dia sendirilah kan? Dia memang gila kuasa lah kan? Kan? Aku cuma jalankan tugas sebagai pengawas je. Dah lah. Jom masuk kelas. Jom. Ish, korang ni dah main kotor. Bom angin. Hiya! Ish, apa ni Mara? Tak acilah macam ni. Tak, sesuka hati kau je main macam ni. Apa? Aku nak halang diorang je. Habis pasukan aku diorang cederakan. Alamak, Amato. Bola dah tergolek masuk gol. Yeay, 4-3. Gol. Hai, mana Acik? Mara joinkan gol guna gadget. Kalau macam tu, aku pun akan pakai gadget. Jom, Amato. Kita mechanize jadi Mekamato dan kalahkan diorang. Sedia? Mekabot? Mechanize! Baik! Meka? Meka bola? Kau mechanizekan aku jadi bola? Yelah, kan kita tengah main bola. Dah, jangan banyak cakap. Aku tendang, kau masuk gol. Hei, jangan kau berani tendang aku. Rembatan kencang, Super Amato! Aduh, kenapa kau elak? Sebab boleh, je. Jangan harap aku nak bagi kau tendang aku. Biar saya yang tendang. Ish, sini kau. Kena. Ish, kau ni Mekabot. Gajah terbang. Tak payahlah nak tipu aku. Mana ada gajah terbang? Mana datang gajah terbang ni? Satu lagi gajah terbang. Siap. Wah, comelnya. Sekarang pula. Tendangan berkembang. Bola Mato. Happy darah. Jangan harap. Biar aku masuk gol. Demi kerja sekolah. Alamak. Apa?
dengan diorang. Slow. Pentaso? Arkada? Payapi? Janitor? Robot ni? Sama-sama. Kebetulan, aku ada masa diorang diserang tadi. Kau tak ada akses pada mereka ke? Aku baru teringat. Cubiko. Kau kenal dia ke? Warden Asai? Dia tu kejam. Kecuali apa? Tapi masa zaman kita orang pun ada perlawanan arena penjara angkasa. Apa? Di Padangkan? Ayuh. Ish, tak boleh jadi ni. Kita kena selamatkan robot-robot lain cepat. Secret. Negatif. Tiada pergerakan di sini. Dah tahu nak lawan musuh yang berbahaya, kenalah bersedia. Nampaknya sekeliling penjara angkasa ni dikawal ketat. Jangan risau. Aku tahu laluan masuk. Ikut aku. Laluan akan bawa kita terus. Ayuh, robot pun boleh menggelamun ke? Ada musuh tidak? Dekat dalam ni pun ada robot pengawal. Selamat kembali. Robot tu! Jaga-jaga! Apa yang dah jadi ni? Mara! Kau dah melampau, Cubiko! Berani kau! Tuan, lepaskan kami! Sinilah! Diorang nak pergi mana? Pegang kuat-kuat, Bian! Bian, kau tahu kau pertama dia nak tekan? Bahaya betul! Menyebab! Jom! Cepat! Kita tolak Mako! Macam yang kau beri pada robot-robot lain. Sabar semua! Sabar! Wait, tunggu apa lagi? Tekan butang subscribe tu cepat. Kalau tak... Ish, kau ni mood sopan! Hai semua, kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya.